Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada hari ini dan hari ini. Kita bersama segmen Q&A Game Week yang kelima. Apa khabar sahabat? Bagaimana poin Game Week lepas, Game Week yang keempat? Hamba harap poin-poin sahabat padu dan mendapat Green Arrow, anak panah hijau. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. Semenyo ke Palmer? Semenyo ke Palmer sahabat. Jadi kalau ikutkan daripada Allah Rabbi, apa nak dikatakan, daripada tradisinya, Palmer ialah pasukan, kerana dia bermain dengan pasukan yang lebih baik, Chelsea. Dia penggalas tugasan penalti Chelsea, tapi dengan kondisi semasa yang mana Palmer baru sahaja baik daripada kecederaan dan bakal bertandang ke Jerman untuk menentang Bayern awal pagi esok. Saya rakam ni pada hari Rabu malam sahabat. Jadi awal pagi Khamis, Palmer Chelsea akan berhadapan dengan Bayern di Jerman. Jadi risau-risau cedera. Jadi dia baru baik injured. Dan kalau nak bandingkan dengan Semenyo dengan form semasa yang agak baik, jadual perlawanan Bournemouth yang agak baik sehingga game week agak lama sahabat. Game week yang ke-14 ke, tak silap saya lah. Game week yang ke berapa baik saya cek. Baik untuk Bournemouth, game week 5 Newcastle, game week 6 Leeds, game week yang ke-7 Fulham, game week yang ke-8 Crystal Palace away, game week yang 9 Forest away, game week yang ke-10 City away. Yang ini mungkin merah dalam FDR, tapi bagi saya ini ialah perlawanan yang sesuai dengan taktikal Bournemouth. Mungkin banyak jaringan gol, tapi itulah, ada donor rumah, tak pasti lagi. Baik, seterusnya game week yang ke-11 Aston Villa bagi Bournemouth, game week yang ke-12 West Ham home, game week yang ke-13 Sunderland away, game week yang ke-14 Everton home. Jadi agak lama jadual perlawanan yang agak baik bagi pasukan Bournemouth. Jadi di antara dua, saya memilih Semenyo. Pertama, dapat jimat bajet sahabat. Yang kedua, sahabat pasti dia akan bermain dalam setiap perlawanan Bournemouth. Macam Palmer, sahabat akan tertanya-tanya sama ada dia akan menjadi kesebelasan utama ataupun tidak. Itu pandangan saya. Soalan seterusnya. Min Poro tak pulang modal, leh jual tak beli Van de Ven, VDV Van de Ven. Baik sahabat, secara umum kalau sahabat nak menjual aset dari pasukan Spurs dan membeli aset dari pasukan Spurs juga, saya tak galakkan sahabat, kerana itu dipanggil perpindahan sisi, jadi merugikan free transfer. Tapi kalau situasi sahabat, sebagai contoh, sahabat nak jual Pedro Porro, beli Van de Ven dalam harga yang lebih murah, dan dana lebihan tersebut sahabat gunakan untuk upgrade, sebagai contoh Randers dan membeli Semenyo. Yang itu saya setuju sahabat. Maksudnya kalau sahabat hanya buat satu perpindahan saja, beli Van de Ven sebab dia form game week lepas, dan jual Porro, itu saya tak berapa setuju. Tapi kalau sahabat perlukan dana daripada Porro untuk upgrade posisi sahabat yang lain, yang itu saya setuju. Terpulang kepada situasi sahabat. Soalan seterusnya. Bang, mainkan Sanchez ke Dubravka? Baik, ni mungkin ada follower yang dah dengar komen Maresca yang mengatakan si Jorgensen, penjaga gol simpanan bagi Chelsea, akan bermain dalam EPL, Carabao Cup dan juga UCL, yang mana Maresca mengakui Sanchez tak boleh bermain dalam semua perlawanan. Jadi pandangan saya, sahabat-sahabat kekal bertenang. Itu mungkin komen yang dicakap secara umum. Jadi Carabao Cup pun termasuk dalam komen beliau. Saya rasakan mungkin Jorgensen bermain dalam perlawanan-perlawanan begitu, FA Cup lawan pasukan mudah, ataupun Piala Kerbau lah, Carabao Cup. Jadi untuk soalan sahabat, Sanchez ataupun Dubravka game week ni, jadi saya bagikan dua pandangan. Pandangan pakar FPL, expert yang saya tengok video, yang saya tengok minggu ni lah, setakat ni
mereka mainkan 50-50 sahabat. Ada yang mainkan Sanchez, ada yang mainkan Dubravka. Jadi pandangan peribadi saya pula, saya cadang mainkan Dubravka sahabat. Dubravka yang mana saya dah tengok, sahabat-sahabat juga dah tengok bagaimana pasukan Burnley mengekang barisan serangan Liverpool, yang mana minit akhir Hannibal membuat kesilapan dan menghadiahkan penalti kepada Mohamed Salah. Jadi saya jangkakan corak permainan yang sama daripada Burnley, dan Poster Coglou juga dia baru lagi mengambil alih pasukan Forest, jadi ada kemungkinan belum dapat keserasian taktikal, jadi mungkin boleh menjamkan barisan serangan mereka. Jadi kita harapkan Dubravka dapat membuat clean sheet dan juga save, dapat mata clean sheet dan juga dapat membuat save lah. Itu pandangan saya. Sebab Sanchez main away sahabat, dan ada dengar, saya tak pasti sahih ke tak, tapi saya rasa sahih, Amorim telah dipecat dan dirisaukan Mourinho yang ambil. Kalau Mourinho ambil, sahabat faham lah, itu manager the special one, mungkin boleh memboluskan pasukan Chelsea. Jadi jawapan akhir saya ialah Dubravka sahabat, Dubravka. Soalan seterusnya, saya ada Senesi dengan Richards, nak bench siapa bang? Baik sahabat, dua-dua agak baik, aset yang baik untuk dijadikan aset FPL, Senesi dan Richards. Baik, macam ni cara saya berfikirlah jika saya berada di dalam dilema. Yang pertama, saya tengok yang mana bermain home. Minta maaf, sendawa pula. Yang mana bermain home. Senesi menentang Newcastle home, manakala Richards menentang West Ham home. Jadi home, biasa saya akan memilih home. Jadi 1 buat Senesi, 1-0. Baik, untuk pertahanan yang lebih baik, maksudnya rekod clean sheet ataupun dibolosi. Baik, saya tengok rekod dibolosi bagi pasukan Palace. Palace goal concede hanya 1 gol. Palace dibolosi hanya 1 gol dalam 4 perlawanan sahabat. Dalam 4 game week, Palace dibolosi hanya 1 gol. Bagi pasukan Bournemouth pula, Senesi Bournemouth dibolosi 5 gol dalam 4 perlawanan. Jadi ini memihak kepada Richards. Jadi Richards 1, Senesi 1, jadi 1 sama. Baik, untuk yang ketiga, soalan yang ketiga ialah berkaitan DEFCON lah. Sekarang musim ni kita ada DEFCON untuk pertahanan. Jadi rekod Senesi lebih baik berbanding si Richards. Senesi mencatatkan DEFCON 13.75 untuk setiap permainan secara purata dalam 90 minit adalah sahabat, 13. Jadi pertahanan perlukan 10 saja. Manakala Richards sahabat, Richards daripada Crystal Palace, Richards mencatatkan DEFCON 8.25. Jadi kurang daripada 10. Jadi di sini Senesi mendahului 2-1, Senesi 2, Richards 1. Jadi 2-1. Dan yang terakhir, selalu saya lihat kepada rekod head to head. Rekod head to head di antara pasukan Bournemouth menentang Newcastle, rekod yang agak baik. Manakala West Ham dan juga Palace juga mendahului, selalunya menyebelahi. Palace kerap menang dengan pasukan West Ham lah.
dan ditambah pula dengan form semasa West Ham, saya jangkakan Palace akan menang. Jadi seri di sini. Jadi 1-1 tambah 1-1 jadi 3-2. 3 kepada Senesi, 2 kepada Richards. Jadi dalam proses saya berfikir ni, kalau saya lah macam tu saya berfikir, saya akan mainkan Senesi dan benchkan Richards. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, wildcard game week ni okey tak? Baik sahabat, mungkin dia dah lihat poin-poin pengurus fantasi yang mengaktifkan chip free hit dan juga wildcard game week lepas. Jadi dia teruja untuk wildcard game week ni. Jadi pandangan saya, aset-aset yang ingin dibawa masuk sahabat, jika wildcard game week ni, sahabat kena pandang long term yang mana pada game week yang ke-6 dan yang ke-7, di mana jadual perlawanan Arsenal dan juga jadual perlawanan Rabi City bertukar menjadi mudah. Jadi sahabat nak bawa masuk dua aset ni, aset City dah tentulah Haaland dan Rangers, dan juga aset Arsenal lah. Saya rasa Raya dan juga pertahanan mungkin sahabat-sahabat nak Gabriel dan juga Gyökeres, penggalas tugasan penalti. Jadi kalau sahabat wildcard game week ni, sahabat mesti standby untuk bersaing dengan orang yang wildcard pada game week yang ke-6 dan game week yang ke-7. Jadi kena standby bawa masuk aset City dan juga aset Rabi Arsenal. Persoalannya, masalahnya pada game week ni, City akan berhadapan Arsenal, The Gunners di Emirates. Jadi aset Haaland ni, sebagai contoh sahabat bawa masuk Haaland game week ni, akan berhadapan pertahanan Arsenal game week ni. Jadi secara umum sahabat, tanpa saya tahu apa line up pasukan sahabat, sama ada perlu wildcard atau tak, secara umum game week ni tak sesuai sahabat untuk wildcard. Tidak sesuai sebab aset-aset yang diburu bertemu sesama sendiri. Sesama sendiri. Jadi kalau sahabat nak wildcard ni dah menyampah sangat, contoh dengan Rodgers, sahabat dah fed up, dengan Watkins dah fed up, dengan aset Forest pun dah fed up, itu terpulang kepada sahabat. Jadi pandangan saya game week ni tidak sesuai untuk sahabat aktifkan wildcard sahabat. Dia game week 6, 7 dan seterusnya lah, untuk kita bawa masuk aset Arsenal dan juga aset City. Itu pandangan saya. Soalan seterusnya, tuan, jual Salah untuk beli Haaland okey tak? Dia macam soalan tadi sahabat. Game week ni sahabat tengok game week ni Salah akan menentang Everton. Ya, saya pun tahu Everton bukan mudah untuk ditundukkan, bukan mudah untuk dibolosi dengan kehadiran Tarkowski. Cuma di antara dua, yang mana sahabat lebih berminat? Sama ada Salah menentang Everton di Anfield ataupun Haaland menentang Arsenal di Emirates. Bagi saya, di antara dua lebih mudah lagi jadual perlawanan Salah menentang Rabi Everton di Anfield lah. Walaupun dari segi stats Haaland lebih baik sahabat, tapi kita banyak benda untuk kita timbang tara untuk jadikan aset yang dibeli untuk FPL sahabat. Jadi bukan sahaja stats tapi juga lawan. Kalau stats baik tapi lawan keras, susah juga untuk form. Manakala Salah dari segi stats amat merunsingkan, dah 3 kali dah berapa kali last minute baru dapat return. Dan cadangan saya sahabat, kekal bersabar, tabahkan hati. Kalau sahabat ada Salah, simpan satu je lagi sahabat game week ni saja. Game week hadapan sahabat nak let go tak apa. Sebab apa? Game week hadapan Palace away, game week yang ke-6 ialah game week hadapan game week yang ke-6 game week ke-6 Palace away, game week yang ke-7 Chelsea away sahabat. Dua perlawanan away berhadapan pasukan yang kental. Jadi tanpa Salah, mungkin sahabat boleh mengambil kesempatan untuk dapatkan poin Erling Haaland. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, aku dah stres tahap anxiety dah dengan Watkins ni bang. Tolong aku bang. Allah Rabbi. Sahabat, saya tumpang simpati, tapi apa yang saya boleh katakan, jawapan saya sama. 2
ke 3 game week yang lepas. Saya dah buat dalam video Q&A tak silap saya. Jawapan yang sama saya akan bagi juga untuk hari ini, yang mana pakar FPL cadangkan sahabat simpan Watkins dan rakan-rakan aset. Maksudnya kalau ada Rodgers simpan, kalau ada Konsa simpan sehingga game week yang ketujuh apabila Villa menentang Burnley. Itu jawapan expert, simpan. Dan jawapan saya masih sama sahabat, jual sahabat. Walaupun game week ni menentang Sunderland, sahabat pun dah tengok gameplay Sunderland. Pasukan Allah Rabbi, aset-aset Sunderland dapat mengekang aset-aset Villa daripada menjaringkan gol. Jadi bukan mudah nak main di Stadium of Light sahabat, menentang Sunderland. Silap-silap Sunderland yang menang game week ni. Jadi untuk diri sahabat, kenapa perlu sahabat stres lagi? Simpan, harga makin turun ni. Harga si Watkins makin turun. Jadi itu pandangan saya sahabat, jual. Sama macam 2 ke 3 game week yang lepas. Jawapan saya. Dan pandangan expert, sahabat simpan sehingga game week yang ketujuh menentang Burnley di Villa Park. Terpulang kepada sahabat, saya hanya berkongsi info. Soalan seterusnya. Saya beli Rangers, dia blank. Saya beli Grealish pun ketum. Kena mandi bunga ke sahabat? Allah Rabbi, sahabat. Baik sahabat. Ni secara tekaan saya. Saya rasa sahabat membeli pemain yang form game week lepas. Saya rasa sahabat beli masa Rangers form game week 1, lepas tu sahabat beli game week 2 dia ketum. Dan Grealish saya rasa sahabat beli pada game week yang ke-5. Yang ke-5, sebab dia form game week yang ke-3 dan ke-4 ni, tak silap. Ke-2, ke-3 macam tu lah. Jadi saya jangkakan mungkin sahabat ni membeli dengan Allah Rabbi, apa nak dikatakan, dengan aspek sahabat cuba mengejar poin yang dah lepas sahabat. Jadi kalau sahabat lihat contoh konten yang saya buat di YouTube, yang mana saya kebanyakannya saya akan kaji starts dulu. Yang kedua saya akan cari the next 2.0. Maksud saya sebagai contoh game week lepas Haaland menentang United, Haaland dapat 2 biji. 2 biji bermain di Etihad. Jadi saya akan cuba cari siapa yang akan menentang United game week ni. Jadi saya tengok Chelsea persoalannya bermain di Old Trafford. Jadi main away pula sahabat. Jadi tak boleh nak samakan. Bila main home lain semangat ni. Semangat di hadapan penyokong sendiri. Jadi itu maksud saya. Sebagai contoh game week ni sahabat nampak Van de Ven score menentang West Ham. Lepas tu kita kena cari siapa yang menentang West Ham next. Seterusnya ialah Palace sahabat. Jadi saya akan mencuba mencari aset Palace yang mana mungkin lekua game week ni, yang banyak berada di dalam kotak penalti lawan apabila situasi bola mati. Jadi mungkin lekua akan menjadi Van de Ven 2.0. tu maksud saya sahabat. Sahabat tak boleh membeli aset dengan mengejar poin game week lepas. Mungkin ada kebetulan aset game week lepas dia form, game week ni pun dia form. Ada kemungkinan. Saya tak sangkal benda tu. Tapi selalunya form game week lepas dia akan berselang mungkin 2 game week, lepas tu dia form balik. Jadi kita kena tengok opponent dia sahabat. Jadi tak payah mandi bunga sahabat. Biasa untuk baby 80s macam saya ni, kalau mandi bunga ni kalau tak dapat jodoh. Baik sahabat. Jadi mungkinlah sahabat membeli, sahabat cuba mengejar poin yang telah lepas. Jadi game week ni saya jangkakan sahaja sahabat. Mungkin Van de Ven akan menjadi scammer seterusnya. Baik sahabat, itu pandangan saya. Soalan seterusnya. Bang, asal point average tinggi now game week 4, saya tertinggal bas ke? Sedih aku bang, point sendu. Point Allah Rabbi sahabat, tumpang simpati sahabat. Baik sahabat, game week lepas saya tengok Fantasy Football Scout, tak silap saya, Scoutcast
Scoutcast ke ataupun Allah Rabbi, apa segmen dia, tapi mereka mengatakan chip banyak dimainkan, chip Allah Wildcard dan juga chip free hit pada game week lepas. Jadi sahabat-sahabat yang tidak bermain chip kekal bersabar. Sahabat masih ada lagi chip, mungkin game week ni bukan game week sahabat, game week yang seterusnya mungkin ada sinar untuk sahabat. Jadi kalau sahabat tanya apasal point average tinggi now, itulah jawapan dia. Jawapan dia ialah ramai yang mainkan wildcard dan juga free hit game week lepas. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya. Min bench saya Dubravka, Steve, Richards dan Dewsbury Hall. Okey tak on bench boost? Baik, Dubravka menentang Forest Home, Steve pun sama. Beli menentang Forest Home, Richards West Ham away dan juga Dewsbury Hall. Kalau ikut sahabat, Dewsbury Hall yang problem ni. Tapi itulah, kalau sahabat nak dapat keempat-empat jadual mudah agak sukar sahabat. Sahabat kena perlukan perancangan yang agak lama untuk dapatkan ketiga-tiga. Bukan, keempat-empat aset di bangku simpanan sahabat untuk bermain jadual mudah. Jadi mainkan bench boost ke tak? Kalau saya mainkan sahabat, 3 daripada 4 pemain sahabat saya rasa ada potensi. ST pun boleh Defcon, Richards pun boleh Defcon. Kalau main away ni senang sikit Defcon lah. Dan Dubravka, mungkin NG punya style. Kalau sahabat lihat rekod pasukan yang berhadapan dengan Spurs game week lepas, mereka banyak membuat mata Defcon lah. Dari segi kajian, saya baca di mana saya pun lupa. Maksudnya mungkin NG akan membuat serangan bertali arus, ST boleh buat mata Defcon, dan Dubravka akan membuat save. Dan Richards macam biasalah sahabat, bermain dengan pasukan yang pertahanannya kuat, dibolosi hanya 1 gol dalam 4 game week. Jadi masalah bench boost sahabat ialah Dewsbury Hall, tapi mana tahu Bournemouth pun boleh skor. Mana tahu ni rezeki. Rezeki Dewsbury Hall. 2 poin pun tak apa sahabat, kalau 3 lagi dah perform. Atas 2, 4, 6, 8. Biasanya atas 8 poin, kira 8 poin tu minima, yang mana semua blank. Semua blank, 2, 4, 6, 8. 4 kali 2, 8. Itu minima. Kalau sahabat dapat lebih, lebih itu ialah bonus sahabat. Jadi pandangan saya on sahabat. Aktifkan chip bench boost. Itu jawapan saya. Baik sahabat, itu saja soalan daripada follower rakan FPL. Seperti biasa saya ulang sekali lagi, saya di sini bukan untuk mengajar, saya berkongsi pandangan dan proses berfikir untuk sahabat-sahabat, untuk membantu sahabat-sahabat di luar sana untuk merencana pasukan sahabat-sahabat untuk game week yang datang. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.